Barakatuh. Terima kasih pertama sekali pada Kimi, Alhamdulillah, dan pada para jemputan, guru-guru pengiring, Alhamdulillah, dan seterusnya kita raikan anak-anak bakal calon SPM. InsyaAllah dah bersedia semua ya. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali Ustazah sekadar untuk orang kata apa, satu pesanan daripada seorang ibu. Pertamanya sayang, ilmu perkara yang paling utama dalam hidup kita. Wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu perintah untuk membaca, betul tak? Iqra. Maka kita faham kat sini tentang kepentingan ilmu. Bercakap tentang kepentingan ilmu, anak-anak, yang pertama sekali, yang paling utama adalah ilmu untuk persiapan akhirat kita. Dan begitu juga pada hari ini, apa yang kamu akan hadapi dalam tak beberapa hari lagi, insya-Allah kamu akan menghadap antara peperiksaan yang paling besar dalam kehidupan kamu di peringkat sekolah menengah. Jadi insya-Allah atas amanah kamu sebagai seorang murid, buat yang terbaik dan harus ingat, yang pertama sekali kamu mencari ilmu kerana Allah. Apa jua yang kita buat, kita lakukan niat yang pertama kerana Allah, dan selalu letakkan pegantungan kita adalah kepada Allah. Kamu usaha yang terbaik, lalu berserah pada Allah, maka Allah yang akan beri yang terbaik untuk kamu semua, insya-Allah. Jadi semata-mata bukan sebab kamu nak yes, memang kita nak lulus dengan cemerlang, tapi yang utama ini adalah perintah Allah. Jadi jangan pernah tinggal, jaga salat kamu masing-masing, sebab itu perintah yang utama. Begitu juga jangan pernah tinggal Al-Quran. Ya, macam mana sekalipun kamu sibuk, Al-Quran tetap sentiasa berada bersama kamu. Baca, dan insya-Allah dengan usaha yang kita akan lakukan nanti, kamu akan sama-sama dapat tadabbur Al-Quran. Itu pesanan Ustazah ya. Walaupun lepas habis SPM kamu akan melangkah keluar, maksudnya dah habis alam sekolahan, tapi itu belum penutup dia ya. InsyaAllah kamu akan sambung. Doa Ustazah dan semua ibu-ibu, ibu bapa semua doakan kamu berjaya terus ke Menara Gading, dan insyaAllah ya. Jadi Alhamdulillah, teruskan, fokus, jangan pernah tinggal. Ingat, jaga solat tepat pada waktu, jangan pernah tinggal Al-Quran, insya-Allah. Allah sentiasa bersama kamu. Allahumma amin. Okey, insya-Allah bitaufiq wan najah. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah.